Selamat pagi. Ini rumusan berita penting semalam yang menjadi tumpuan Peguam Kanan Hanif Khatri Abdullah menggesa Peguam Negara agar segera campur tangan dengan menubuhkan jawatan kuasa siasatan khas susulan pendedahan terbaru Ahli Perniagaan Dato' Albert Tay. Kata Hanif, ini kerana rakaman video yang didedahkan menunjukkan wujud dakwaan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Tan Sri Azam Baki mempunyai pengetahuan berhubung isu skandal mineral Sabah. Dalam perkembangan yang sama, PAS menerusi Ketua Penerangannya Fadli Syari turut menyatakan pendirian yang sama bahawa Ketua SPRM Tan Sri Azam Baki tidak lagi wajar terlibat dalam siasatan berhubung dakwaan Albert Tay kerana nama Azam disebut dalam sebuah klip video yang didedahkan. Ini menjadikan kedudukan SPRM sebagai penyiasat diragui. Sementara itu, beberapa NGO menuntut pembatalan perjanjian Anwar Trump 2025 kerana dianggap berat sebelah dan boleh menjejaskan kedaulatan ekonomi negara. Memorandum bantahan tersebut akan diserahkan kepada Majlis Raja-Raja. Dalam perkembangan PRN Sabah, Pengarah Pilihan Raya PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin membuat rayuan terbuka kepada pengundi Sabah agar memilih PN berasaskan keikhlasan dan pertimbangan masa depan, bukan sogokan atau pengaruh kewangan. Dalam ucapannya kepada para penyokong, Hamzah menegaskan bahawa PN bukan parti yang kaya atau memiliki dana besar seperti gabungan lain, namun membawa tawaran perubahan yang lebih bersih dan berprinsip. Sekian saja ringkasan berita semalam. Terus menyokong dan mengikuti Politico untuk perkembangan isu-isu semasa. Jangan lupa like dan share politico.my.